kem di tempat saya yang bertugas itu pernah dibom oleh komunis. Ada di kalangan pegawai saya yang anggota saya yang tercedera atas balingan bom tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Pahlawan Haji Azizi bin Haji Ma'aris yang berasal daripada kampung ini, ya, di Kampung Ceh, Kati, Kuala Kangsar, Perak, iaitu sebuah kampung yang amat dalam kampungnya, di pendalaman sangat, yang kalau kita dengar dulu di Kampung Ceh ni suak parang, suak serodang, yang itulah kampung saya yang lahirnya di situ sebagai anak orang kampung, anak pekerja penori getah, pesawah dan juga petani. Ya, saya dilahirkan pada tahun 1964 dan telah pun bersara selama 8 bulan lah. Dan selepas bersara saya balik semula ke kampung kelahiran saya, iaitu di Suak Serodang, Kampung Ceh, Kati, Kuala Kangsar, Perak, dan saya membuka perniagaan kafe, chalet dan juga event-event untuk diadakan di kawasan pendalaman. Jadi atas latar belakang saya sebagai anak orang kampung, anak orang susah, saya sedar diri saya yang mana apabila saya berjaya sehingga ke jawatan pangkat antara yang tertinggi di Perak ini, maka saya amat bersyukur dan berterima kasih, dan kerana ianya bukan kerana kita ni dilahirkan di mana, tetapi semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bersyukur sangat atas pencapaian saya sehingga menjadi Ketua Polis Negeri Perak. Saya seperti mana memasuki pasukan Polis Diraja Malaysia tahun 87, ya, tahun 87, dan sehingga umur saya 60, perkhidmatan saya dalam 37 tahun lah, perkhidmatan saya 37 tahun, 38 tahun. Sebelum memasuki pasukan Polis Diraja Malaysia, saya ni bekerja sebagai guru beberapa tempat, guru sementara, antaranya pernah mengajar di kampung ini. Di Kampung Ceh ini saya memberi tuition maths dan sains secara percuma kepada pelajar-pelajar saya, dan ramai di kalangan pelajar-pelajar saya daripada asal kampung ni berjaya menjadi guru besar, ya, menjadi tentera, pegawai tinggi tentera. Bermula daripada situlah minat saya ke arah menjadi seorang guru. Kemudian saya berhijrah ke Ipoh, Perak, mengajar di asrama Kerajaan Negeri Perak selama 3 tahun, dan juga Premier Institute. Pada masa dulu kita ada institusi pengajian yang mana pelajar-pelajar yang repeat boleh menyambung pelajaran kepada tingkatan 3 untuk menduduki SRP atau SPM. Maknanya dia orang fail dalam SRP, SPM, dia kena repeat again. Jadi kelas-kelas begitu pun saya pernah mengajar pelajar-pelajar. Jadi daripada situlah saya memikirkan untuk future career saya mencebur pasukan Polis Diraja Malaysia pada tahun 87. Saya mula dengan berpangkat inspektor satu paku, kalau ikutkan di sini, ni mula saya ni tahun 87 hingga tahun 90 saya sebagai inspektor satu paku. Kemudian pengalaman saya bekerja, kebanyakannya permulaannya saya bekerja sebagai pegawai penyiasat jenayah, di mana di Gua Musang, Kelantan. Gua Musang ni pada ketika itu masih lagi curfew, masih lagi ada komunis. Tahun 87 komunis belum surrender. Komunis surrender pada tahun 90. Pada ketika itu saya bertugas sebagai pegawai penyiasat
dalam menyiasat kes-kes kebanyakannya berlaku di dalam hutan. Contohnya kes berlakunya tembakan di dalam hutan, kes melibatkan kemalangan maut dihempap oleh kayu balak. Masa tu ada kayu balak, jadi saya pun kena pergi ke dalam hutan sampai malam, tengah malam. Perjalanan dengan pada ketika itu jalan lori balak ni dia berdebu, ataupun kalau musim hujan dia becak sampai tak boleh masuk dengan kereta-kereta biasa. Hilux pun tak boleh masuk. Dalam fasa pertama kerjaya saya ni sebagai pegawai penyiasat di daerah yang paling ulu di Kelantan. Jadi cabarannya iaitu sebagai anak muda yang asal daripada kampung Ulu, Serodang tadi, dan berkhidmat di Gua Musang tu, saya rasa sesuai sangat sebab saya boleh adapt dia punya suasana tu. Jadi bila boleh adapt, saya boleh memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat di situ, dan masyarakat pun boleh menerima saya. Jadi itu fasa pertama lah. Fasa kedua, saya beralih kepada bertugas sebagai pasukan polis hutan. Selama lebih kurang 3 tahun, 4 tahun saya berkhidmat, dan pada ketika itu komunis masih ada lagi. Ya, komunis masih ada lagi, dan pernah bertugas di Great. Pada ketika itu memang kawasan black area. Kemudian saya beralih sebagai pegawai di Bukit Aman. Bermula selepas itu saya banyak di Bukit Aman, di Police College. Kemudian saya balik ke Bukit Aman, dan seterusnya lepas tu ke negeri Kedah, dan negeri balik ke Bukit Aman. So saya punya pengalaman kerja ni banyak di Bukit Aman. Kalau kita katakan apakah yang menariknya dalam kerjaya saya ni, cabaran utamanya. Cabaran yang utamanya kalau kita bekerja di pegawai penyiasat, dulu pernah saya bergelut dengan isu-isu jenayah, di mana rakan anak buah saya yang bertugas pernah bergelut dengan penjenayah bersama sehingga beliau mati, dicekik oleh penjenayah kes bunuh di Kota Baru. Dia lari ke Gua Musang, dan di Gua Musang dia menyogok, dan kita dapat tangkap dia di Gua Musang. Dan pada ketika itu nak escort dia daripada tempat tangkapan tu ke balai polis. Masa itu berlaku pergelutan dengan penjenayah ni, dan penjenayah tu berjaya merampas pistol anggota saya ni, dan sehingga kan menyebabkan anggota saya ni mati dibenam di dalam longkang di tepi jalan. Apa yang amat menyedihkan lagi peristiwa itu ialah rakan setugas saya ini yang asalnya daripada kampung saya, orang Kati. Itu salah satu peristiwa yang menyayat hati saya dan amat memberi iktibar kepada saya bahawa kerja polis walaupun dalam keadaan airnya tenang, kita tak tahu bila masa dia akan ancaman itu boleh datang dan mendatangkan bahaya. Di dalam pasukan polis hutan pula, oleh kerana saya pada ketika itu merupakan seorang pegawai yang mempunyai fitness yang bagus, saya ni dipilih oleh pasukan polis hutan untuk meneruskan cabaran. Kalau dulu polis, antara pasukan polis hutan dengan pasukan polis hutan ni dia ada challenging antara satu batalion dengan satu batalion, antara satu brigade dengan brigade. Saya ni dipilih oleh brigade, pada itu brigade tengah, untuk fight berjalan rentas halangan selama lebih kurang 10 jam dengan membawa senjata yang berat dan juga membawa beratan berjalan kaki dan berlari untuk mencapai masa yang terbaik. Tak mengaku kalah, berjuang sehingga akhirnya dan berjaya sampai ke garis penamat. Jadi walau bagaimanapun sebagai anak orang kampung yang berkhidmat dalam pasukan polis hutan, saya tidak pernah mengalah. Saya fight selagi ada kemampuan, kita akan berjuang sehabisnya. Itu antara cabaran kita lah. Dan camp di tempat saya yang bertugas itu pernah dibom oleh komunis. Jadi ianya berlaku pada tahun sekitar 88 atau 89, tak silap saya, dibaling oleh pihak komunis, bom, sehingga ada di kalangan pegawai saya yang tercedera atas balingan bom tersebut. Jadi pada ketika itu Batalion 7 ni berada di tengah-tengah kota raya, iaitu di sebelah tak jauh daripada PWTC je.
camp dia. Jadi maknanya komunis sudah mula meresap masuk ke bandar. Jadi itulah kita lihat bahawa kita ingat pertempuran komunis hanya berlaku di hutan, tetapi di bandar pada ketika sebelum komunis menyerah kalah, mereka masuk ke bandar. Dan selepas itu tahun 90-an mereka mula surrender, dan kita tak tahu apa aktiviti mereka. Mungkin mereka menggunakan perang saraf ataupun ada kaedah-kaedah lain yang ideologi mereka masih lagi diperjuangkan. Kemudian saya bertugas di Bukit Aman. Pernah juga saya bertugas sebagai untuk menjaga welfare semua pegawai polis di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung. Saya menjaga welfare mereka. Dan dalam perkhidmatan saya itu, saya merasakan perkhidmatan sebagai pegawai welfare ini amat the best sekali. Sebab saya rasa khidmat yang kita beri kepada orang-orang kita di kalangan personal polis yang ada lebih kurang 100,000 lebih. Saya merasakan bahawa kebajikan warga PDRM ini harus dipertahankan, harus dikentalkan, harus diperkuatkan. Sebab apa? Saya lihat di dalam engagement kita dengan kita punya anggota ni, antara lainnya kita selalu fikir welfare mesti mengingatkan tentang soal gaji, soal allowance dia orang, soal perumahan dia orang. Tetapi jauh daripada sudut itu, sebenarnya mereka memerlukan support dari segi psikologi, moral dia. Kadang-kadang isu-isu anak dia, isu pertukaran, isu-isu ada yang keluarga tak baik, ada yang kemalangan, ada yang isteri meninggal, suami meninggal, anak ada anak yatim, isu-isu bantuan tak sampai, perkara-perkara begitu harus kita lihat tentang warga PDRM ni. Kita jangan fikir warga PDRM ini dengan gaji yang ada kita boleh arah dia, kita kata kita dah bayar gaji dia. Rakyat pula kata kita dah bayar cukai, kita yang bayar gaji dia orang akan jadi kuli kita. Bukan itu sebenarnya, tetapi yang sebenarnya kita harus mengingatkan tanggungjawab mereka ni berat. Mereka juga mempunyai keluarga, mempunyai tanggungjawab, mempunyai kehidupan, dan mereka juga harus dilayan sebagai manusia yang biasa. Beberapa inovasi lah yang saya buat, antaranya menguruskan tabung-tabung yang harus untuk membantu mereka, keluarga mereka, menguruskan hal-hal dari segi kemudahan hospital yang harus kita beri, yang sebelum ini tidak diurus dengan secara profesional, mengikut SOP dia. Jadi saya ubah beberapa inovasi-inovasi tertentu. Akhir saya iaitu pada tahun lepas, saya merasakan kepuasan bekerja saya yang paling terbaik sekali ialah masa saya jadi sebagai pegawai kebajikan. Saya rasakan bergunung-gunung pahala yang saya buat. Yang meninggal, yang saya dapat hadir, saya dapat memberi bantuan. Saya merasakan itu antara barakahnya, sehingga saya daripada pangkat superintendent sini, saya jadi pegawai kebajikan, muda lagi pada ketika itu, dan Allah memudahkan saya untuk meneruskan kerjaya saya sehingga ke pangkat sebagai Ketua Polis Negeri Perak. Jadi dalam tempoh perkhidmatan saya di Negeri Perak yang menerajui Negeri Perak, saya merasakan bahawa itu adalah salah satu daripada penugasan saya yang paling saya hargai, kerana saya pertamanya dapat balik ke kampung saya, negeri saya, dan saya dapat berkhidmat kepada negeri saya. Dan sebelum saya menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Polis Negeri Perak, saya juga pernah menjadi pegawai pengiring kepada Yang di-Pertuan Agong. Ketika itu di pangku yang dijawat oleh Sultan Kelantan dan di pangku sementara oleh Tuanku Sultan Perak. Pada ketika itu saya dipanggil khas untuk membantu sebagai edisi kepada Tuanku Sultan Perak. Lama juga, 3-4 bulan. Kemudian dia di-extend lagi beberapa kali. Apabila Tuanku Agong yang faham bercuti, dia mengambil alih. So saya juga dipanggil sebagai ADC lah, iaitu Edicam, panggil Edicam, the works
France World, panggil ADC lah. Penugasan saya bermula dari situ, dan selepas itu alhamdulillah saya dapat balik ke negeri Perak, berjasa pula bukan hanya pada Sultan Perak tetapi juga pada negeri Perak. Syukur alhamdulillah. Dan sebagai ketua polis ini merupakan pucuk pimpinan yang tertinggi kepada organisasi PDRM di negeri lah, ya, di peringkat negeri, dan dia menentukan keamanan keselamatan negeri Perak pada ketika itu harus ditadbir dengan baik. Semasa saya mentadbir, saya mempunyai visi untuk memastikan apa juga idea-idea bernas saya dapat dimanfaatkan oleh jabatan dan menambah baik jabatan polis diraja Malaysia. Dan pernah juga pada ketika itu isu berlaku, antaranya isu bendera Cina dikibarkan di Teluk Intan masa saya jadi ketua polis Perak. Jadi beberapa isu tu telah pun diviralkan dan menimbulkan persepsi yang buruk di kalangan masyarakat dan ketidakpuasan masyarakat. Pada masa itu saya harus bersikap tegas untuk menjelaskan kepada rakyat. Jadi alhamdulillah isu itu dapat direda dengan cara yang baik. Dan kemudian kita pernah dengar juga bunyi di Perak letup sana letup sini, meletup. Jadi oleh kerana itu rakyat rasa takut ini gempa bumi ke apa benda. Jadi isunya kenapa berlaku begitu. Jadi saya pun pada ketika itu memanggil semua agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk menentukan apakah punca bunyi itu. Dan pada ketika itulah semuanya memberi satu solusi dan saya perjelaskan kepada rakyat apakah status sebenar bersabit dengan isu bunyi itu. Dalam konteks yang lain tentang pengendalian urusan jenayah, urusan lain-lain, itu saya dapat uruskan dengan bantuan daripada kalangan pegawai-pegawai saya lah. Dan soal kebajikan memang saya amat pentingkan bagi, ialah saya pun daripada pegawai kebajikan PDRM, saya menentukan bahawa kebajikan warga negeri Perak, PDRM Perak dan juga rakyat negeri Perak dijaga tentang kebajikan dia, sehingga kan saya turun sendiri untuk menziarahi, melawat pada warga-warga. Dan pada ketika itu saya melayan semua isu-isu pertukaran warga-warga PDRM yang mahu bertukar daripada Perak ke mana-mana tempat itu. Saya menguruskan, permudahkan, kerana mereka tidak tahu ke mana lagi untuk dizahirkan isu dan masalah mereka. Saya buka pejabat saya, semua pegawai anggota kaki tangan awam boleh datang mengadu, dan saya akan cuba menyelesaikan untuk mereka, mudahkan mereka mendapat penempatan yang baik. Manakala bagi yang kerja cemerlang, tentulah saya akan rekomen untuk tujuan kenaikan pangkat dan lain-lain. Saya punya sifat begitu. Kalau kita mempunyai polisi dasar terbuka, semua anak buah jumpa kita, apa juga masalah, dan kita tangani sendiri, itu lebih baik daripada dia jumpa pegawai-pegawai pertengahan ni, dan pegawai-pegawai pertengahan ini mengenakan berbagai syarat yang tidak munasabah sehingga tidak sampai kepada ketuanya sendiri, dan dia tidak tahu bahawa ketuanya mempunyai kuasa untuk memberi keputusan yang lebih baik kepada organisasi dan juga kepada pegawai dan anggota pimpinan. Itu sebab saya menjaga sangat tentang isu kebajikan pegawai dan anggota. Kita tidak perlu mendabik dada memikirkan pangkat besar sehingga kita menutup pintu supaya pegawai dan anggota kita tidak dapat direct engage dengan kita. Jadi kita harus bersifat terbuka. So seperti mana yang maklum, saya ni suka inovasi, perkara-perkara yang improve daripada satu tahap ke satu tahap yang baru. Jadi saya menekankan untuk kita memastikan pencapaian inovasi. Semasa saya bertugas, saya pernah menerajui inovasi dalam PDRM di bawah tajuk projek pegawai perhubungan sekolah. Kita tahu engagement di antara pegawai PDRM dengan pihak sekolah ini mempunyai implikasi yang besar, impact yang besar, kerana daripada seorang polis, dia pergi ke satu sekolah, sekolah sudah ada barangkali 1000 pelajar, daripada 1000 pelajar, di belakang pelajar itu
dia kita katakan ada lebih kurang dalam 100 guru, dan dari belakang keluarga guru dan juga pelajar itu kita ada lebih kurang 5,000 ke 10,000 keluarga mereka. So maknanya dengan satu polis boleh engagement dengan 30,000 barangkali keluarga dan juga pelajar itu melalui engagement PDRM dan pihak sekolah untuk menangani isu-isu semasa pelajar. Jadi projek itu telah berjaya menjadi satu projek yang menang di peringkat kementerian, dan saya berasa bangga kerana projek itu merupakan satu projek yang berjaya. Seperti mana yang diketahui bahawa saya dulu asalnya sebagai guru, jadi memang jiwa saya pelajar ni memang dekat. Itu sebab antara projek ini yang saya buat supaya tak sia-sialah saya sebagai guru asalnya, darah guru. Bila memasuki polis, saya masih ada engagement dengan pelajar, guru dan juga keluarga, ibu bapa, pelajar-pelajar dan masyarakat keseluruhan. Pertamanya, apa yang penting ialah sirih pulang ke ganggang. Ya, tapak inilah terletak di Pahlawan, inilah tapak kelahiran saya. Ibu bapa saya merupakan pekerja kampung di sini. Kalau nak tahu tapak terletak di Pahlawan, inilah laluan saya pergi ke kebun bapa saya menoreh getah. Inilah ujung bapa saya punya kebun getah. Saya berjalan daripada rumah di kampung melalui jalan ni. Dulu merupakan kawasan yang takut dilalui zaman dulu. Zaman komunis pun ada lagi. Kenapa saya balik ke sini? Lahirnya di Suak Serodang, Kampung Cih Kati Kuala Kangsar. Pencen pun baliklah ke Suak Serodang. Majukanlah tanah peninggalan ibu bapa, majukanlah masyarakat kampung kita, majulah parlimen di Kuala Kangsar, parlimen yang ada di sini di bawah parlimen Padang Rengah, Dun Cenderoh dan juga daripada Lenggong. Saya ni asal mak saya daripada Gerik, bapak saya daripada kampung ni. Jadi daripada Lenggong tu sampai ke Kuala Kangsar ni ramai keluarga saya. Kadang-kadang saya menyampaikan talk, memberi bantuan. Masa saya bekerja dulu, dah tak bekerja pun saya panggil dia orang pelajar-pelajar makan di sini, buat event di sini dengan memberi kadar diskaunnya yang amat banyak. Jadi itulah kehidupan sekarang. Yang penting saya doa saya sihat bersama keluarga dan saya kena berbakti lagi kepada rakyat. Bukan bererti bersara itu adalah titik notah untuk saya engage dengan masyarakat, tetapi itu satu kemudahan lagi, kebebasan saya lagi untuk engage bersama dengan masyarakat kampung. Jadi dengan pencen ini saya harap saya masih mampu memanfaatkan orang Kuala Kangsar, orang kampung untuk diberi apa-apa juga benda-benda yang saya boleh sumbang kepada mereka. Paling-paling kurang pun saya boleh mengeluarkan kata-kata nasihat. Ya, sekurang-kurangnya saya boleh bermesra mengukir senyum kepada mereka, tanda saya menghargai mereka. Darah yang mengalir di dalam tubuh badan saya ini juga adalah darah sangsaka biru. Darah juga walaupun ditoreh warna merah, tetapi roh semangatnya sebenarnya ialah sangsaka biru, warna biru. Jadi apa juga yang ingin saya sampaikan, semangat jiwa saya ini masih lagi sebagai pegawai polis, dan saya amat sensitif dengan isu-isu semasa di dalam pasukan polis di Raja Malaysia, terutamanya tentang bagaimana layanan masyarakat kepada warga PDRM. Kita di pasukan polis, kita menjalankan tugas dengan baik. Saya meminta kepada ahli masyarakat supaya sentiasalah mengiktiraf penugasan PDRM itu demi menjaga keamanan dan keselamatan. Kadang-kadang saya pun bila beberapa isu cubit sana cubit sini PDRM tu, saya rasa sakit juga. Kadang-kadang disentuh beberapa isu dari segi penugasan lain-lain. Jadi saya kadang-kadang terasa juga, dan kadang-kadang bila apa terasa tu saya opinion saya di dalam
dalam media sosial juga menyentuh supaya kebajikan warga PDRM ini tidak harus dipersia-sia, diperkotak-katikkan, dan saya berharap PDRM akan terus maju jaya. Ya, ingat, kita bekerja kepada masyarakat dan tujuan kita bekerja adalah untuk masyarakat, maka taburlah bakti kita seudaya upayanya untuk menjamin keamanan dan keselamatan untuk masyarakat. Untuk itu, akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam Kuala Kangsar tetap di hatiku, dan saya mendoakan Kuala Kangsar TV akan top, meletup seperti mana mantan Ketua Polis Negeri Perak.